Lokasi Periuk Belanga hari ini kami berada di Riverside. Singgah Riverside. Singgah sekejap. Lokasi Periuk Belanga kali ini kita berada di Singgah Riverside Luyam, Selangor. Dan lokasi ini terletak di sepanjang sungai yang 5, 4, 3, 2. Lokasi Periuk Belanga kali ini kami berada di Singgah Riverside Luyam, Selangor. 5, 4, 3, 2. Lokasi ini terletak di sepanjang sungai yang airnya memang cukup jernih dan juga suasana hutan yang menghijau, memang sungguh-sungguh menyamankan. Okay, standby, 3, 2. Lokasi kali ini terletak di sepanjang sungai yang airnya memang cukup nyaman dan dikelilingi hutan yang menghijau. Dan keadaan sini memang sungguh menyenangkan. Dari lonsok ambil yang last tu. 5, 4, 3, 2. Okey, mula-mula sekali kita masukkan sosis ni. Kita goreng dulu. Jap. Ada air. Dan kawan-kawan sekolah saya dulu, lepas sekolah ada sekali tu kita camping, orang cakap camping tak rasmi di tepi pantai Teluk Cipedang. Saya masak apa tau? Masak telur gulai. Ada dan juga cili. Semua satu bekas. Tuh. Garam secubit je. Oh, ketat pula dalam. Okey, alhamdulillah saya rasa dah boleh angkat dah. Alhamdulillah dah siap dah menu pertama saya ni yang sesuai untuk kita jamu kita makan di tapak perkemahan Alhamdulillah dah siap dah menu pertama saya ni yang sangat sesuai untuk kita makan ketika kita buat aktiviti perkemahan.